Untuk yang selalu bertanya masa aku buat live apa perfume Beast Mode, apa perfume yang SPL padu kau-kau punya, dia punya projection ni, ada satu perfume daripada Zindor ni yang aku nak cadangkan untuk korang yang nak mencari perfume kategori Beast Mode. Nama dia ialah Luna. Ini ialah dupe kepada The Moon daripada Frederic Malle tu. Dia punya bau ialah fruity, floral, oud, leather punya scent. Dia punya fruit tu daripada macam-macam berries lah. Ada raspberries lah. Kau tengok lah, dia macam-macam berries ada. Dan dia punya floral, dia ada rose, dan dia ada oud, dia ada leather. Apa beza ini dengan The Moon? Kedua ialah Beast Mode, kategori perfume yang projek kau-kau punya, yang dia punya longevity tahan lama nak mampus. Kau basuh baju pun still melekat juga lagi. Cuma beza dia dengan The Moon tu ialah, The Moon tu masa dia punya opening dia, kau akan experience satu bau animalic yang betul-betul kuat lah. Bau nak kata macam hancing pun ada. Bau-bau yang macam itulah. Tak tahulah, mungkin daripada dia punya oud tu kot. The Moon tu aku tak berani nak pakai kalau nak jumpa orang ke apa ke. Nak bagi dia punya opening tu settle down dulu, biar hilang bau-bau yang macam hancing dia tu. Tapi yang ini, spray saja aku boleh terus keluar pergi jumpa orang. Sebab bau hancing, bau animalic tu dah dibuang, dah dihilangkan dalam The Luna. Itulah dia punya perbezaan. Dan bau dia lepas tu lebih kurang sama sajalah. Dia ada bau fruity, floral, oud, leather punya scent. Perfume ni kan memang best gila pakai time macam sekarang ni lah. Hujan kat luar tu, sejuk, indoor. Aku selalu pakai perfume ni kalau pergi masjid ke apa ke. Duduk kat dalam tu kan, aircon masjid ni lain macam punya sejuk kan. Dia punya syahdu, dia punya bau, tak boleh cakap lah. Tapi tak boleh nak overspray sangat. 3-4 spray macam tu cukup lah kalau pakai Luna ni, sebab bau dia kuat lah. Okay guys, untuk siapa-siapa yang nak mencari satu perfume yang loud, yang Beast Mode, yang korang selalu tanya aku, korang try lah Luna daripada Zindor ni. Assalamualaikum.